sampai saya dukung. And then kawan, sebab saya datang dengan kawan kan, dia cakap, Nano, kau happy ke tak happy sebenarnya? Sebab macam saya diam je. Saya cakap, saya happy tapi aku happy tapi happy yang tak terucap. Bercampur. Tak terucap. Macam masa tu saya bersyukur sebab Allah dengar dan jawab doa saya kan. Hey love, you're tuning in with Nikki and Mama. Pour a cup, take a breath, let's talk about motherhood. The joys, the chaos, and everything in between. Welcome to Mamahood Diaries. Hi, I'm Nikki. Hai, I'm Mama. And we are the Mamahood Diaries. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Lupa nak betulkan ni benda. So, welcome again to another episode of the Mamahood Diaries. And again, we have another guest with us again. Oh my god, oh my god. Alhamdulillah. Okay, I just spoke to my own personal Instagram last malam that I mentioned very grateful. It is not the vision we had for this podcast lah. Kita ingatkan mai duduk sini dengan mak saya cerita pasal generational differences. Tapi Masya Allah, there are more and more mothers who wants to come forward and nak share kan. Okay, and then antara satunya ialah the sweet Puan Nano. Okay. Selamat datang. Terima kasih. Selamat berpuasa juga. Selamat berpuasa. So I just share little bit lah of I macam nak panggil Puan gitu, boleh tak? Tak nak kan? Okay, Nano lah. I'll share about Nano. Okay, so Nano she adopted a baby girl premature, correct? The premature dan anaknya is diagnosed dengan ADHD. Jadi Nano is here to share journey dia dengan kita boleh pelajari apa yang Nano can share dengan kita, and at the same time of course lah, sembang mak-mak kita santai, kita dengar, memahami. Betul. I don't have much questions to ask Nano because I know this session dengan sendirinya spontaneously kita akan ask her along the way. Tapi I definitely want to go in depth to know tentang ADHD lah ni, the differences. Mama pun tak faham apa ADHD ni. This is also gonna be an awareness punya episode, definitely coming from a mother kan. Jadi Nano, you can introduce yourself dengan kita boleh mula lah. Okay, nama saya Nano. Nama sebenar Nadira. Wah, nervous ni. It's okay. So, saya seorang ibu. Ibu kepada Anissa Naili. So, sekarang dia umur dia 12 tahun. Hai Anissa. Hi Anissa. Your mom is here. So Anissa, you ceritakanlah that how you begin your journey dengan adoption. I'm very curious to know macam apa, kira you share you punya journey throughout lah. You don't dari mula ke correct how it came about. Masa tu tahun 2014 saya sebenarnya bekerja sebagai staff nurse masa tu. So saya kerja dekat salah sebuah hospital kerajaan lah dekat Selangor. Okay. So at that time dah marriage dah 3 tahun lah kahwin. Belum ada rezeki anak. Tapi dalam masa 3 tahun tu kena 2 kali pregnant. Tapi dia 2 miscarriage. Okay. So masa tu kerja shift pagi. Kebetulan hari tu tak bawa kereta. So dah habis shift pagi ni tu tunggu husband nak datang ambil lah. So tunggu husband dekat ward bersalin. Dekat ward bersalin tu sambil tunggu husband, ada kat situ ada security guard lah, makcik guard kat situ. Kita panggil dia Kak Wan.
sembang dengan Kak Wan tu sementara tunggu husband kan. Lepas tu biasalah orang tua kan tanya dah kahwin ke, berapa lama dah kahwin, dah ada anak apa semua kan. Cerita lepas tu yelah kita jawab soalan dia, kita cakap, dah kahwin, belum rezeki ada anak apa semua. Lepas tu dia tanya saya, kau tak nak ambil anak angkat ke? Dia tanya macam tu. Lepas tu saya jawab kat dia, saya cakap ada terfikir, adalah berbincang dengan husband kan sebab dah 3 tahun kan. So dia kata, kau cubalah ambil anak angkat. Cakap, memang ada nak cuba, cakap dengan dia. Cumanya proses tu kan, dia macam ambil masa sikit lah. Betul. Proses ambil anak angkat tu macam lama sikit dan saya dengan husband pun tak tahu proses dia tu macam mana kan. Betul. Jadi Kak Wan tu cakap dengan saya, tak apa. Cakap, kalau ada nanti aku bagi tahu, dia cakap gitu. Sebab hospital yang saya kerja, di mana-mana hospital lah, mana-mana hospital memang akan ada, maksudnya ibu-ibu yang bersalin dan dia bukan tak nak anak, kadang dia tak mampu. Betul. Orang yang susah kan, dia tak mampu. So ada yang family tak nak baby tu. So itu kiranya peluang lah macam untuk ambil anak angkat kan. So Kak Wan tu cakap dengan saya, tak apa, nanti apa-apa aku call kau. 1 week after that, saya receive call lah pada Kak Wan dekat Wat. Masa tu saya kerja pagi. Cakap, Nano, kau kerja apa hari ni? Cakap kerja pagi. Okay, nanti lepas habis kerja, kau datang jumpa aku. Dia cakap gitu kan. Saya cakap, okey lah Kak Wan. So habis kerja pukul 2.30 tu, saya pergi jumpa dia. Dia cakap, jom. Cakap, aku bawa kau jumpa kawan aku. So di situlah permulaannya saya jumpa ibu kandung Nelly. So jumpa, bersembang apa semua kan. Tanya dia, betul ke akak, sebab masa tu dia tua daripada saya kan. Dia cakap, betul ke akak nak serahkan anak akak pada saya apa semua. Itu sebelum melahirkan lah. Dah, dia dah melahirkan. Okey. Masa tu Nelly dekat dalam ICU. Sebab dia lahir 35 minggu. So paru tak matang. Dan dia ada masalah. Kalau baby peramatan kan dia tak boleh nak sedut yalah. Pernafasan dia belum pandai nak suckle semua. Kira premature ya. Premature lah, 35 weeks. So sembang dengan ibu dia apa semua, tanya kan betul ke nak serahkan anak apa semua. Dia kata ya, sebab dia orang susah dan dia sebenarnya menumpang duduk dekat rumah kawan dia. Itu anak dia yang keberapa yang nombor 5. Okey. Yang nombor 5. So lepas tu itulah jalannya, permulaannya macam itulah. Dan dia, ibu dia masa mengandungan dia didiagnos sakit buah pinggang. So dia 2 buah pinggang dah tak berfungsi. Nak dijadikan cerita, saya tanya dia kan, sebab 35 minggu kan kira awal lah untuk bersalin kan. Saya tanya, akak ada buat kerja berat ke apa ke? Rupanya biasalah Selangor kan selalu tak ada air. Jadi dia rumah flat, dia duduk tingkat atas sekali, tingkat 5. Jadi angkat air, dia angkat 2 baldi. So tu yang dia dia kata dia sakit perut, pergi hospital tu yang dia terus bersalin. Dia bersalin pun alhamdulillah secara normal lah. Yalah. Cuma itulah tak cukup bulan So macam tu lah. So bila dia dah setuju tu, so kita teruskanlah proses. Kita jumpa dengan kita pergi JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lepas tu saya bawa Ibu Nelly pergi ke JPN lah, Jabatan Pendaftaran Negara tu untuk daftar dia lahir kan. Kat situ saya tanya dengan ibu dia lah, saya tanya, akak dah ada nama anak ke? Lepas tu akak dah ada nama ke? Dan nak bagi ke anak, dia kata tak ada. Cakap Nadira, dia panggil saya Nadira kan. Dia cakap Nadira dah bagilah nama kan. Dia kata tak apa, akak tak kisah. Itu yang buat saya sebab 3 tahun tunggu. Kan tak ada anak. Tiba-tiba, kira macam Nano punya situation, tiba-tiba Nano
diberi peluang macam tiba-tiba kena fikir nama anak macam gitu. Tapi yang bestnya nama anak dah ada. Oh, dia memang dah siapkan lah. You have apa tu, you dream of this name before. Okay, faham? So nama anak tu dah ada. Saya tanyalah, saya minta izin, boleh ke akak saya nak namakan anak akak Anissa Naili. Sebab dia kata tak apa, Nadira namakan je, tak kisah, sebab akak memang dah serah 100% Pada you dekat lah. awak. So you know, walaupun masa tu saya belum digelar ibu kan, tapi saya faham perasaan dia nak Serahkan. nak serahkan anak kan. Yelah, dengan situasi dia yang orang kata tak berkemampuan dan dia sakit kan, jadi dia memang tak mampu nak Dia sara anak terpaksa. dia. Dia terpaksa. Dia terpaksa untuk sara dia buat macam tu. So lepas tu daftar lah macam biasa. So saya pun ikut prosedur lah, sebab daftar anak angkat tu kena pergi, dia bukan mahkamah lah, pejabat dekat mahkamah tu untuk buat angkat sumpah lah. Angkat sumpah antara ibu bapa angkat dengan ibu kandung. Lepas tu dalam masa yang sama saya buat report polis. Report polis tu pun sebenarnya penting, sebab yelah, mungkin ibu dia tak ada buat tindakan tu, tapi orang kata untuk Kita tak safety tahu. lah. Ya, Untuk kita tak tahu safety. akan datang. Masa akan datang. Sebab tak tahu, sebab bila ada juga yang ibu yang dah serah anak, lepas tu dia nak anak tu balik, dia Yes. cakap orang tu culik. Ya, betul. So tu yang buat report polis mengatakan ibu dia nama sekian-sekian, serahkan anaknya anak. sekian-sekian. Macam Dia tu lah. macam a mutual agreement lah. Yes. So alhamdulillah proses semua dipermudahkan lah, tak ada masalah. Berapa lama tu total from the time that you jumpa? 2 weeks. 2 weeks saja. Oh, that's fast. 2 weeks. Cepat. So after 2 weeks tu, ibu dia, saya settlekan discharge ibu dia apa semua. So ibu dia balik rumah. So memang dah atas saya dengan suami kan. So sebab Nelly pun dekat ICU lama 20 hari. 20 hari. So saya lah balik kerja pergi tengok Jadi anak. terus since yang penyerahan tu terus dah atas tangan Saya. Nano dengan suami tu. Sebab ibu dia nak pergi hospital, nak buat check up pun tak ada kenderaan. Masa yang saya bawa ibu dia pergi buat urusan pengangkatan tu pun, saya pergi ambil dia dekat mak dia duduk kat area Kajang tu jugalah. Pergi ambil kat rumah On dia. the way tu lah. So itulah permulaannya. Bagaimana Anissa Naili Allah ke ni hidup. atokan Betul. cantik je. betul, saya itu yang buat saya sebab saya memang doa. Yelah, saya cakap saya berdoa, saya kata tak kisahlah, tak kira lah macam mana cara kau nak bagi zuriat, melalui rahim aku ataupun melalui orang lain. So Allah makbulkan. Betul. Dan saya bersyukur, walaupun orang kata sehingga hari ni saya masih, orang kata tak ada get pregnant ke apa kan, tapi saya dengan husband memang dah berbincang, kalau ada adalah, kalau tak ada kita teruskanlah jaga amanah. Inilah amanah. Allah dah bagi ni kan, sampai dia besar, bagi dia ajaran agama yang cukupnya. So bila dia besar tu, orang kata, yelah, maksudnya agama dia tu cukup kan. Dia boleh, orang kata nak macam mana? Kata orang everything berdikari Yes, akan datang. sebab Because she going to have her own life akan datang. You know? betul. I don't know lah kalau you guys ada tengok apa tu kat TikTok yang Hana Adam, Hazwan dengan Fatin. Actually diorang pun adopt baby Hana. So after 6 months isteri dia pregnant lah. So dekat situ pun saya komen lah, dekat TikTok dia saya pun ada ambil anak angkat. Saya cakap kat dia, anak-anak yang macam ni diorang pun sebenarnya perlukan kasih sayang, Betul. perlukan ibu bapa.
untuk didik diorang kan. Diorang pun perlukan dari ibu dan ayah kan. Betul. So tak salah pun kalau kita ni I mean like untuk adopt baby ke kan. Untuk Kata orang jadikan untuk anak. berkongsi kasih sayang. Yes, betul. Sebab ada je orang mempertikaikan, kenapa kau nak ambil anak angkat? Betul. Betul. Ada orang mempertikaikan. So, Doa Nano tu seperti apa tu, betul macam you cakap. I also have friends yang dah bernikah 10 tahun pun belum diberikan rezeki zuriat lah. Tapi masing-masing lah kan. Maybe kat Singapore the process is Longer, susah sikit mungkin, I don't know. But yeah, I rasa kalau I pun tak diberikan zuriat dulu, sebab I memang ada difficulty in trying to conceive juga kan. Memang I pun memang sit down dengan husband. Adalah kita berbual tentang apa tu, anak angkat kalau sekiranya kita tak diberikan zuriat, that kind of thing. Because kita perempuan mesti nak merasai nak jadi ibu. Betul tak? Yeah. So, and cerita Nano tu, pertemuan Nano dengan Kak Wan tu ada hikmah. Kenapa Nano berdiri kat situ tunggu your husband, kenapa dia tak drive. Everything has a reason. Ya Allah. that was I thought. Betul. Have a reason. Allah aturkan okay, hari ni kau akan macam gini, kau tak bawa kereta gini, kau akan jumpa dengan orang ni. Betul. Saya masa dah orang kata dah beberapa tahun tu kan, bila saya refresh balik kejadian first tu, cakap ada sebab. Masa tu saya cakap dengan husband, sebab itu hari Ahad. Hari Ahad, so husband saya tak kerja. Jadi saya macam malas lah, saya nak bawa kereta, awak hantar saya lah. Okey lah. Dia punya punca malas. Betul. Kan? So saya pun macam sekarang, tapi kawan tu dia dah arwah sekarang. Okay, so lepas Nelly dah kira dah boleh discharge daripada hospital. When was the kali pertama you angkat Nelly tu? Kali pertama tu lah masa dekat ICU. ICU tu Dah juga. boleh. Apa perasaan Nano masa tu? Happy yang sampai saya dukung, and then kawan, sebab saya datang dengan kawan kan, dia cakap, Nano, kau happy ke tak happy sebenarnya? Sebab macam saya diam je. Saya cakap, saya happy, tapi aku happy, tapi happy yang tak terucap. Bercampur. Tak terucap. Macam masa tu saya bersyukur sebab Allah dengar dan jawab doa saya kan. Anugerahkan tu. Yes. Dan sebenarnya Nelly tu dia dilahirkan banyak komplikasi. Masa dia lahir, kepala dia besar, abnormal. Tak macam baby biasa. Okay. So, bila doktor buat x-ray, buat CT scan, buat MRI semua, memang dalam kepala dia ada air. So, selalu kalau dalam kepala dia, orang panggil hydrocephalus. Tapi Nelly dia bukan yang major punya betul-betul. Ni lah. So, every 2 weeks tu memang saya akan minta cuti untuk bawa dia pergi KK, untuk jumpa dengan pakar pediatrik lah, untuk monitor dia punya kepala tu. So tapi benda tu berterusan sampai umur dia 2 tahun. Sebab pediatrik cakap air dalam kepala dia makin berkurang. So doktor kata mungkin kepala dia besar tu adalah salah satu mungkin keturunan family dia. Yang saiz kepala memang besar macam tu. Okay. Then we move on to masa Nelly pula kena diagnose dengan ADHD. Jadi the symptom tu Nano sendiri yang perasan ke, atau bila Nano ceritakan? Masa tu umur dia 6-7 tahun. Dah nampak dah sebenarnya ciri-ciri ADHD pada dia. Tapi as a mom macam takut, denial lah. Kita denial tau, takut kan. Jadi sampailah umur dia 10 tahun. 10 tahun bila bincang husband pun cakap, je lah, dia nampak lah. Tapi masa tu kita macam, tak apalah, kita
kita cuba macam-macam cara tau. Ikhtiar dulu orang lain. So macam kita macam saya cakap lah, denial. Masa denial. So bila dia naik je dah jadi tahun 2025 lah, tahun lepas, cakap husband dia punya behaviour tu dah makin Ketara. yes, ketara. Jadi kami decide bawa dia pergi KK untuk buat test ADHD tu. So memang doktor kata confirm lah dia Sahkan lah. dia sahkan ADHD, cumanya yang sahkan tu bukan doktor pakar. So nak jumpa doktor pakar dekat Hospital Permai. Dia orang ada dia orang punya own. Dekat Hospital Permai tu pula appointment dia bulan 12. Saya bawa Nelly pergi KK masa tu Februari 2025. So Lamanya. Jauh, memang jauh. Berbulan-bulan. Dia punya nak jumpa pakar tu. So doktor dekat KK tu advice setiap bulan jumpa dengan terapis lah dekat KK untuk control punya behaviour atau rutin yang kita kena adaptkan untuk dia. Untuk dia. So itulah, setiap bulan bawa dia pergi jumpa terapis, dan bulan 12 tu jumpa dengan pakar, dan pakar pun memang confirm lah dia So ADHD. still wait for yang 12 hari bulan 12 jugalah. memang. Pasal tu specialist Yes, yang tu specialist. So specialist pun confirm lah ADHD, dan dia pun perlu makan ubat. Minta maaf nak ketuk pintu. So Nana was saying about dah kena was given medication juga, ubat. So ubat tu adalah untuk control dia punya fokus dengan dia punya hyperactive. Okay. So kalau ADHD ni tak salah, saya pun tak berapa ingat. ADHD tu adalah attention deficit, H tu hyperactive, D tu disorder. So Nelly ada semua. All those. Yes, semua dia ada complete. So dia ciri-ciri lah yang saya nampak dekat Nelly ni, dia tak ada fokus. Dia cepat lupa. Lepas tu salah satunya, kalau orang tengok, orang ingat dia macam suka nak interpret, macam suka menyampuk kan. Macam contoh kita tengah sembah, tiba-tiba dia datang dan menyampuk. Tapi actually tak, itu adalah salah satu One of the punya signs. signs dia. Sebab ADHD ni dia, saya nak cerita, dia bukan overthinking tau. Dia punya otak tu berjalan je. So dia macam banyak benda yang dia nak share, dia nak bercerita. So masa mula-mula tu Nano control jugalah. Kalau dia try to nak masuk kan tengah sembang dengan husband, cakap dengan dia, pesan Nelly, kalau you nak bercakap, raise your hand. Cakap, you raise your hand, so mami anda dah akan stop. You jangan tiba-tiba masuk dan menyambut macam tu. Kalau orang tengok cakap tak elok kan, nanti orang ingat you suka menyambut lah. So dari situ dia dah terbiasa lah. Dia akan mami, dia akan angkat tangan dia nak bercakap. Sometimes kan pernah jugalah macam cuba untuk stop dia. Sekejap Nelly, bagi mami settle dengan dada kejap bercakap kan. Lepas tu nanti kan dia macam dia tak sabar. Dia macam dia cannot wait tau. Lepas tu dia mula stimulate, dia macam gini tangan dia. Macam gini. Mami. Dia macam gitu. So bila dah macam gitu, bila jumpa terapis kan, so terapis advice biar dia bercakap dulu. Kalau dia datang kat kita, it's okay, you stop kejap dengan husband, dengan siapa-siapa. Dia kata you dengar apa dia nak cerita. Give way tu biar dia lepaskan. Kalau tak dia akan mami, cepatlah mami. Dia ada yang hyperactive tu, dia bukan sebab dia suka berlari ke memanjat ke tak. Dia macam tu, dia tak sabar. Dia nak benda tu nak cepat. Dalam segi apalah, macam percakapan ke, kalau nak lari pun dia tak sabar nak lari. Dia just the word is tak sabar lah. Macam tak sabar nak buat sesuatu. Kalau boleh nak cepat-cepat. Sebab dia nak cepat tu sebab dalam kepala dia banyak benda dia nak buat. Betul. Busy lah kira. The busy girl lah. So because I bila when you mention about ADHD, I mean it's something that we are aware of lah. Cuma I punya curiosity is selalu nak dengar daripada ibu, because I am more of a person yang dengar experience tau. Macam cerita autism, kadang autism punya focus is very focus kan. Yeah, jadi ADHD ni dia less focus, dia macam
senang terus tukar. So I was wondering tu lah, macam curious to know apa The differences difference, the ADHD dengan autism kan. So yalah, tapi ADHD tu kira is more hyperactive lah consider. Dia macam saya cakap lah, dia bukan hyperaktif yang Berlari-lari, berlari. Tapi ada ke yang budak yang ada ADHD ni diagnose dia hyperactive? Ada. So Ada. ADHD kira minta maaf lah, kira nak tahu lebih kan. Nah, kita tak ADHD kira dia lebih kepada like different anak tu Budak. different yes, ciri-ciri dia ciri dia lain. Ciri-ciri dia lain. Ada orang anak dia terlalu fokus. Betul, anak dia terlalu fokus. Sampaikan dia abaikan keadaan sekeliling. Jadi kan contoh bila dia terlalu fokus, kita panggil dia, contohlah Nelly, kita panggil lah 10 kali pun, bila dia tengah fokus buat sesuatu memang dia takkan dengar. So kita akan anggap dia macam budak ni, kita kan kalau anak tak dengar kita marah kan. Betul. Sengaja ke tak nak dengar gitu kan. Tapi sebenarnya tak, diorang memang macam tu. So Nelly tu dia kalau dia macam ni, dia fokus, kalau dia terlalu fokus tu dia kurang. Yang dia selalu tak fokus. Tak fokus. Sebab benda tu sebenarnya efek daripada dia punya pembelajaran dia. So macam bila pergi sekolah, tanya dengan cikgu kan, bila cikgu ajar kat depan, kadang tu cikgu dah settle semua kan. Bila cikgu tanya dia terpenuh. Dia macam blur. Cikgu tanya apa kan. So itu yang membuatkan saya lagi kuat lah nak bawa anak pergi jumpa doktor. Sebab bila tanya dekat sekolah kan, tanya principal dia apa semua, macam mana keadaan Nelly kat sekolah kan. So memang Feedback dari cikgu lah. That means that few years tu memang ada sekolah dengan budak-budak yang normal lah kira. Tapi masa darjah 1 sampai darjah 3 saya hantar dia sekolah biasa, sekolah kerajaan. So darjah 4 tu saya masukkan dia swasta Brainy Bunch. So yang dekat Brainy Bunch tu yang baru teacher dengan principal lah memang ada bagi tahu lah ni kita kena dia minta saya tengok lah kan. Dan apa sama-sama observe sama-sama observe. Dia kata macam ada ciri-ciri ADHD. Principal dia cakap lah. Itu yang buatkan yelah saya kuat lagi lah, macam tak boleh lah cakap kata tak boleh, kita kena hantar. Yelah, I believe so. Kalau sekiranya macam ada signs and symptoms, cikgu ke atau you yourself nampak, it's better to apa tu kata orang, hantar to just get your child check lah. Jadi secepat mungkin is better than lambat orang kata. I don't know lah, this is what they say lah, early intervention is better. But yalah, I mean anak syurga. Betul tak? You tengah dapat amanah anak syurga ni. And semoga Allah Ta'ala balas kebaikan you dengan sebesar-besar pahala yang ganjaran yang melimpah lah. So betul lah. Itu macam Miki cakap lah. So itu yang macam antara yang saya fikir, okay, mungkin ni agaknya dia lah satu-satunya anak yang Allah nak bagi. Tak ada lain dah. Dia seorang je. Sebab kan bila saya tengok ibu-ibu yang ada anak-anak autism kan, diorang stres, diorang burnout. Kadang-kadang kat tracks kan kita baca kan, sebab kita pun macam nak menimba ilmu jugalah kan, nak tahu awareness apa semua kan. So macam bila baca tu diorang stres, diorang burnout sampai diorang pun tak tahu macam mana nak handle anak diorang kan. Betul. Macam kadang kesian, tapi yalah kita macam Nelly pun ADHD tu pun kadang-kadang boleh buat mak dia jadi naga. Sebab Nelly ni doktor dia cakap ADHD ni juga dia punya moody dia ada naik turun. Dia ada naik turun. So kalau dia moody tu kan, kita kena layan. Kita tak boleh marah dia tau. Kena layan. Sebab apa? Lepas tu kan dia lupa sebenarnya dia tengah moody. Lepas tu dia lupa dia moody. Nanti tiba-tiba dia datang, "Mami, ni Mami, I'm hungry." Dia lupa. Dia lupa dia tengah moody. So macam doktor pun advice, macam cakap dengan saya, tak apa Puan, kita layan je dia punya moody tu, sebab nanti macam tu lah dia kata dia lupa. Dia lupa apa yang
previous tu apa yang dia dah buat tu dia Dia dah lupa. buat. Dia ever like show macam tantrum semua? Tantrum tak ada, cuma macam tu lah saya cakap dia moody. Dia macam dia nak marah je tau. Lagi Marah mulut je lah. kadang tu apa, yelah mungkin sebab macam dia cakap dia pre-teenage kan. Dah pre-teenage dah 11-12 tahun. Kita baru cerita pasal Nelly is 12 years old. Habis my first daughter 11 je, kita macam this is the part yang kita nak kena sabar banyak. Mama dah go through dah anak dua perempuan kan. Tapi itulah kita tak tahu kita dulu macam mana. Tapi Mama je yang simpan. Kira they are going through dorang punya upcoming puberty stage lah kan. Jadi kita memang nak banyak sabar. Tapi dia yang tak sabar ni asyik nak marah. Betul. Betul. Kadang tu saya cakap malas lah Nelly, mami nak. Dia cakap mami penat lah. Kadang betul penat tau, burn out sampai kita stres kan. Sampai tanya dia, you nak apa sebenarnya Nelly kan? Apa you nak mami buat? Nothing. Dia kata nothing. Habis tu kenapa you macam gini kan? Kenapa you macam gini? Cuba orang kata jangan marah-marah. Cakap dengan dia, cakap baik-baik dengan mami, dengan dada. Lepas tu dia tengok saya. Lepas tu dia cakap, okay mami, I'm sorry. Gitu lah. So macam Nano, you still working ataupun you full time housewife since? Sekarang full time housewife. Full time housewife. So like full time mummy lah, alhamdulillah. So your daughter pun 24 hours dengan you lah kira Ya. Itu pun sebenarnya ada orang kata itu cerita apa bahagian adopted by ADHD kan. Ada juga cerita yang saya berhenti kerja sebab sakit. Lepas tu PKP, husband apa kena BKP kan tak ada job. Retrench, Kena retrench. So orang kata masa ketika itu satu kira antara nurse ni antara job yang diperlukan masa tu. So saya kerja balik lah masa PKP tu, kerja balik lah. So bila husband bila border dah buka kan, bila border dah buka, husband alhamdulillah dia dapat peluang kerja dekat Singapura. So dia cakap jomlah ikut saya di Johor. So saya pun berhenti kerja tahun 2023. Oh ya, you dekat Selangor. Selangor. Tu yang you move to Johor lah. Kita very nearby. Itulah bila dah move to Johor, dah dekat dengan kita ni Allah pertemukan. So you dekat Johor dah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Sama. Lebih kurang dengan Niki. Dia nak berkawan tu kan, kalau dia approach orang, selalunya orang akan macam reject dia. Sebab cara dia approach tu kadang-kadang tak tahu, bagi saya mungkin tak sampai ke orang tu kan. Macam orang macam takut nak berkawan dengan dia. Sebab mungkin cara nak kata dia terlalu agresif tu tidak. Tapi mungkin dia she's very talkative sebenarnya. Sangat talkative sangat talkative. So maybe orang tak boleh, ataupun apa yang dia bercerita tu orang tak boleh nak masuk. Tak boleh relate lah. Tak boleh nak relate kan. Jadi orang macam susah sikit nak berkawan dengan dia. Yalah, especially pun yang orang-orang yang dia datang dekat tu kan budak-budak juga. Yalah, budak-budak tak belum faham all this Dan dia punya perkembangan sebenarnya umur dia 12. Tapi perkembangan dia macam umur 10-11 tahun. Yalah. Jadi dia punya pemikiran, dia punya percakapan, pergerakan apa semua memang umur 10-11 tahun. Walaupun umur dia dah 12. Tapi as the grow, apa tu yang macam you kata dia punya pemikiran tu semua akan grow jugalah. Dia tak akan stay there kan? Tak. Dia akan grow juga, cuma macam slower a bit lah. Slower a bit. Okay, faham. Kalau boleh, saya nak ajar dia betul-betul dia berdikari. Cukup. Betul. Jadi start tahun ni saya dengan husband dah berbincang lah apa rutin yang dia kena buat lah. So antara dia dah kena belajar basuh baju sendiri dan sidai baju sendiri. Kita nak get anak saya lah example. Saya selalu kasih anak as an example. Nak suruh buat kerja rumah pun kadang susah. Betul. Apa lagi anak yang special macam gini kan. Tapi itulah kita usaha mana yang mampu lah. And I believe tadi Nano kata Nano garang. So garang macam mana tu? Garang dengan pesakit. Garang pesakit. Dengan anak pun garang. Yalah, kita memang garang lah. Firm lah kata orang. Cuma sejak
orang kata dah tahu dia tu ADHD kan. Mami Tone slow down Mellow down tone down sikit lah. Tak ada nak. Kalau macam saya cakap tadi kan, bila kita panggil dia tak dengar kan. Nelly. Biasalah kan. Macam tu betul. Dia kena Tap. Nelly, Mami panggil you, dia dengar tak? Ya ke Mami panggil, Nelly tak dengar. Padahal suara Mami, rumah bukan besar, kecil je kan. Sebenarnya 10 batu dah boleh dengar suara Mami. Tapi dia kata, ya ke, sorry Mami, Nelly tak dengar. So sebab mungkin kita tak tahu. First Belum time kenal lagi lah, kita jumpa. Sama lah. Tak, tapi kalau like cara Nano berbual tu is very soft very spoken. Maybe mungkin pekerjaan kot. Mungkin lah. Pasal kalau you dengan cara I berbual macam gini, I kasar tau berbual. Kalau kita semula jadi, kalau lembutkan kita macam ya saya macam gitu kan. So Nano is like that time macam betul. kan. I mean my first impression lah of you. So tak apalah, itu belakang takbir tu you dengan keluarga you lah. Tapi kira you as a person, first impression you are very sweet, soft spoken. Yeah, very sweet. Beruntung Nelly dapat seorang mak macam you. Kira firm tapi sweet. Yeah, you have your soft side of you lah. Kan? Yang itu memang lah, walaupun Mami garang tapi dalam hati ada taman. Betul. So kalau contoh kan, biasalah ibu-ibu kan, kita tak boleh kan tengok anak kita kena marah dengan orang lain. Betul. Kadang dengan ayah sendiri pun. Yes. Kadang kita warning husband kita, awak jangan, saya je. Saya je yang boleh ni kan. Kadang tu sebab saya dengan husband dua-dua anak sulung. So memang dua-dua garang. Yalah. Dua-dua garang. Jadi saya cakap dengan husband, bila kita dah tahu dia macam gini, kita kena tone down. Saya cakap dengan husband, kita kena tone down, kita kena slow lah. Kita tak boleh nak marah-marah dia, sebab itu adalah dia punya natural behaviour dia. Kita tak boleh nak ubah. Memang kita tak boleh nak ubah dah. Itu memang semula jadi. Dia akan kekal. Cumanya kalau dia follow the rutin apa benda yang dia kena buat kan, apa yang terapi saja dia tu, mungkin benda tu boleh ubah lah sikit-sikit lah. Ikut cara kat rumah jugalah kan. Dia boleh rubah lah tapi perlahan. Yalah, ni a lot of effort, dengan kesabaran lah. Really hats off tau dengan mothers yang ada anak special ni. Because itulah, terpilih lah. I really find mothers yang menjaga amanah anak special ni memang terpilih. Betul terpilih. Sebab you yang nak kena go through kesabaran tu nombor satu lah pada I. Sabar je, nak kena sabar je. Kita sedangkan anak normal je, kita kadang sendiri tak sabar tau. Betul lah. So yelah, it's really a reflection untuk kita juga, untuk myself also. And I nak tanya satu. Tadi you mention pasal you sedih kalau orang marah. That's the same question I was about to ask. So Pernah ada tak? ke pernah ke you lalui macam let's say kat luar, dan anak you pernah macam tak orang macam tak tahu, dan orang macam judge terus? apa? Ada. Kadang tu bila kan kita bawa dia pergi main, yang kalau dekat mall tu kan ada yang Kidotopia apa indoor playground gitu. Nelly dia nak berkawan tau. Jadi cara dia macam agak kasar tau. Macam contoh, dia bukan tolak, dia macam dia tarik kawan tu main sama-sama. Kadang ada parents dia tahu saya kat situ kan, dia pandang kita. One kind. Renungan yang kita tahulah apa maksud dia tu kan. So macam Nelly, you cannot lah tarik adik macam tu, apa benda semua kan. So kadang tu contoh yang saya cakap, dia suka menyampuk tu. Kadang dia cakap, Nelly ni memang suka macam gini macam ni, suka menyampuk nak attention ada tahu yang cakap macam gitu. So macam masa tu kita dah tahu dia tu yang dia ADHD kan, jadi kita kena explain lah. Yes. I think that's the best. Kalau orang macam ada macam tengok macam dah judge kan. I think you have to come forward and Tapi penat tak macam you rasa you nak kena bilang semua orang? Macam example yang one of our guests Win, dia cakap dia kadang macam nak tampal je kat dahi dia, macam anak saya autism macam gitu. Macam mana sebab orang buat masa ni, orang lebih awareness kepada autism. Autism tu kira dia punya main
main tajuk je lah. ADHD ni kurang sebab tak ramai Yang anak-anak melalui. yang ada ADHD kan. Jadi kalau tahulah mungkin kalau orang tanya macam orang ni kan saya explain je, saya cakap je, minta maaf anak saya ADHD macam ni kan. Jadi cakap, jadi terpulanglah pada orang tu nak faham ke tak nak faham ke. Yeah. But at least you tell them and it's up to them I think betul. mungkin ada pun macam bila dah judge sikit tu, bila you dah explain dia macam dia yang terasa sendiri. I mean that's good lah. But that's why it's important to have awareness. Yes. Bila you ada awareness and you nampak budak lah example, budak yang behave in this manner, you sendiri akan macam okay, mungkin anak ni ada, you don't need the parents to come to you, I'm sorry anak I ada ADHD ke apa, tapi you sendiri kalau ada awareness, you will know how to macam handle the situation. And not terus judge. Correct, macam langsung marah budak tu, because kalau you marah budak yang special pun, budak tu tak tahu kenapa kau marah aku, kan. So yalah, Sebab dia dengan dunia dia je. Betul. Dia dengan dunia dia. Jadi diorang macam apa yang berlaku kat dalam sekeliling tu diorang tak ambil kisah. Betul. Sebab diorang ni ada autism ke ADHD, diorang ada satu imajinasi tau. Kadang-kadang macam Nelly dia suka anime. Dia memang suka anime. So kadang-kadang dia bercerita tu imajinasi dia tu tentang pasal anime. So kadang-kadang terlalu tinggi sampai mami nak adapt apa dia cerita pun, apa you cerita ni Nelly kan. Dia sebut satu-satu watak apa semua kan. you kalau cerita Nelly, you kalau cerita watak kat drama TV3 memang kita boleh tahu. Drama Korea boleh lah kan. Drama Korea. Sekarang mak-mak semua tengok Korea dah. Mami layan lah juga. You sebut anime, Mami tak tahu kan. Lepas tu, tapi yelah kita as a mum, kita layan lah, kita dengar kan. Sebab itu cara dia komunikasi dengan kita kan. Betul lah. Yeah, so I really feel awareness is the key lah. Kita nak kena tahu awareness semua hal yang terjadi pada orang. Jadi kita dapat macam mana cakap kita boleh kontrol diri kita juga. Kalau kita ada awareness, kita boleh kontrol. Ujian pun pada kita tau. Kalau you marah, lepas tu dapat tahu, macam mama kata, dapat tahu anak tu anak special, you sendiri yang macam tertelan air liur sendiri macam alamak. So it's you punya, because of your judgmental towards another person. So yalah, itulah, kita tak boleh terlalu judge. Okay, really glad, thank you you sudi datang share. Sebab kalau you tak share pun kita pun tak tahu, you know? Betul. Especially yang orang macam umur mama ni. Betul. Mama pay generation lagi, memang don't know anything about autism. I didn't know. Yelah, pasal zaman orang kan tak ada macam sekarang kan kita ada social media and all for us to, tak ada pendedahan. Betul. Dulu yang tahu doktor je lah. Macam itu dengan orang yang mengalaminya. Kalau dulu pun kalau ada autism pun mungkin dia punya secara rawatan dia tu tak sama macam sekarang. Tu yang Win cerita 10 tahun yang lalu, there's no such thing as autism. Dia tak tahu waktu dia tak tahu pun. I think about 20 correct lah, 10 years ago mention 10 years ago. And Nelly is also 12. Tapi you dapat intervene umur 6-7 years old kan. So about the same lah. Umur so itu yang you lebih belum nampak dia punya simptom semua. Macam Nelly, kalau orang tak kenal, orang tak tahu dia ADHD kan, orang akan tengok dia normal. Sebab ramai bila cakap kan, cerita Nelly ADHD macam gini kan, biar betul lah orang tak percaya. Sebab nampak dia macam kanak-kanak biasa. Betul. Nampak dia macam kanak-kanak biasa. Jadi sebab tu kalau macam saya cakap lah kan, repeat lagi, kalau dia menyampuk ke apa ke perbuatan dia tu, bila orang tak tahu dia ADHD, orang akan ingat, pernah lah saya ni kan, orang Nelly ni dia suka tanya dia jujur tau. Dia suka tanya soalan yang tiba-tiba kadang kita pun speechless tau. Nak jawab. So bila kita tanya doktor kan, memang anak-anak ADHD macam ni ke? Dia kata yes. Diorang macam ni, diorang cakap, senang cerita kalau kita cakap lepas. Diorang tak ada, yelah budak-budak kan. Diorang tak tapis. Budak-budak kan, memang jujur lah cakap kan. So doktor kata memang budak-budak ADHD dia akan
tanya, bukan semualah. Ada certain dia memang kalau bertanya soalan memang tak ada cover. Memang direct to the point. Yes, direct to the point. So bila dia bertanya, kadang orang anggap benda tu sensitif kan, soalan tu sensitif, dan orang akan cakap kau ni tak ajar anak kau. I was about to ask you that tadi. Orang tak ajar, kau ni tak ajar anak kau ke apa kan, cakap macam gitu dengan orang tua ke apa. Kadang yelah, kita pun kita dah explain anak kita macam di sini, orang nak faham tak faham tu terpulang lah kan. So macam selalu Nano cakap, minta maaf lah Nelly macam gini kan. So cakap, Nelly you tak baik cakap macam gini kat ni kan, you minta maaf apa semua tu lah. Macam gitu je lah cara. You nak buat cara macam mana lagi? You cannot change anak special. Dia dah special macam gitu kan. Pada orang dia kurang ajar, tapi tak, dia sebenarnya nak syurga. Dia kurang ajar macam mana pun dah nak syurga. Betul lah. Dah tetap dah tertulis anak syurga kat situ. Betul. Itulah kadang sebab entahlah, mungkin anak seorang kan, sampai ke hari ni kalau memang cium dia, yang cium kadang tu geram. Ingat the baby lagi. Geram sekali. Ingat the baby lagi kan. Kadang kenapa mami suka cium Nelly? Sebab saya cakap dengan dia sebab bau you bau syurga. Cakap dia bau you bau syurga. Oh my god. Betul. Okay. Cuma nak cakap je yang doakan Nano and family, husband and especially Nelly semua sihat. Terima kasih. Kalau jumpa mama kena kat luar panggil tau. Kita neighbours. Kita should have like a play date ke apa. Kasih Nano Nelly kenal dengan anak I ke. Why not? Because dorang about the same age. Mama pun ingin nak cium anak syurga tu. Betul. Ada dia dalam kereta. Tadi dalam kereta. Ada dalam kereta. Ya Allah, kenapa tak masuk? Dia dengan tadi husband, pagi dengan husband. dengan Ya husband dalam Allah. kereta sebab pagi tadi kejut dia moody sikit. Jadi kita bagi dia tengah. Okay, tak apa. Okay, Anyway, nanti Nelly kat bawah. Nanti saya nak tengok dia. nanti nak peluk dia lah. Okay, thank Kalau you dia so okay lah, much, kalau dia Nano. Thank you so much sudi datang share your experience dengan kita. Thank you. Create awareness untuk mothers, people out there. yes. Dengan also you dah melalui menjaga Nelly so far dah 12 tahun, Alhamdulillah. Apa you punya, kini ni kelas closing lah, apa you punya advice untuk mak-mak apa tu yang mungkin baru dapat tahu anaknya pun ADHD, apa you punya advice untuk mak-mak ni? Okay lah, ni doktor psikologi lah cakap dengan dia, sebab masa dekat KK tu lah, Nelly sebelum jumpa dengan pakar, memang diorang refer Nelly ke psikologi lah, sebab nak tahu dia punya perkembangan dia tu, sama ada dia tu ada masalah mental atau memang ADHD. So doktor cakap dengan saya, Puan, saya nampak Puan penat, dia cakap it's okay, it's valid, dia cakap. Valid you ada perasaan burn out, you ada stress ke apa, it's valid. Tapi you kena selalu pesan dengan diri you yang you kena terus kuat. Kena terus kuat untuk jaga, macam cakap lah, anak syurga ni. Cakap kena terus kuat untuk jaga anak syurga ni, sebab siapa lagi yang nak jaga mereka, siapa lagi yang nak didik mereka. So itulah pesan saya, kita walau apa sekalipun kita kena kuat. Betul. And very important, you pun kena sihat. Betul. Sihat dari segi sihat tubuh badan dan juga mental. Betul. And your husband pun play a very big role also. Betul. Supportive husband, supportive father. Itulah. Thank you. Semoga semuanya sihat. InsyaAllah, amin. Apa perkongsian saya ni bermanfaat lah. Betul. Definitely. Very. Macam banyak benda saya betul. tak apa. Macam banyak saya cerita tu tak ada. Taklah. Hopefully ada point lah. Ada point dia. Betul. That's why I am very grateful that mothers come forward. Pasal kita awareness kita kadang kita check online and baca dengan mendengar and really sit down with a mother yang share experience is totally different tau. Luahan hati tu. Betul. And we acknowledge your struggle semua kan, and kita really look at mother semua kuat. Kekuatan betul kepada ibu. Tu je
You ingatkan you tak kuat, tapi you kuat. Sebenarnya. Sebenarnya. Betul lah macam ni. Kita rasa macam kita kuat, tapi at the same time kan, sampai hari ni kita survive. Betul. Yes. Betul. And kekuatan tu anak sih. Yes. Anak kita macam mana pun, dorang lah at the end of the day jadi kekuatan kita. Macam-macam proses tu kan macam apa, tak apa ke saya sama. Boleh. Apa kan, macam saya kan bukan ibu yang melahirkan dia. Jadi kan tak ada susu. Jadi proses nak stimulate susu tu, sebab macam kita boleh hasilkan susu walaupun kita tak pregnant. So nak hasilkan susu tu adalah, masa tu saya sangat stres. Memang ada terfikir sampai nak sebab kita nak bagi susu kan, kita nak bagi dia, kalau boleh antara kita dengan dia tak ada jarak. Kan bila dia dah period kan, maksudnya dah dari segi mahram apa semua kan. So kita tak nak lah bila dia dah besar antara kita dengan husband kan, nak ada gap yang kita tak nak. Betul. So bila lalui proses tu kan, masa tu saya terfikir macam, ya Allah, respect ni dengan ibu-ibu yang menyusukan anak. Tapi respect juga untuk you, because kita susu semula jadi datang, tapi you nak kena stimulate and bring it. Pengorbanan tu, Masya Allah. It takes time lah. Macam saya hampir 6 bulan. 6 bulan nak betul-betul susu. I'm very impressed. Very impressed with you right now. So dapat Alhamdulillah. Tak semestinya you mengandung baru you ada susu. I know mothers can stimulate, tapi I have never came across mak. You see, I'm sitting here with you, I pun tengah menyusu, and dapat tahu you dapatkan susu tu, Masya Allah. Sebab yelah, bila kita ramai anak angkat ni, benda-benda macam tu kita kena fikir tau, in future tau. Memang dah bincang husband. So memang struggle lah masa nak stimulate. So you dapat latch semua. Alhamdulillah. Dan yalah, pengorbanan seorang mak Allah makbulkan. Walaupun sepatutnya macam patut stimulate susu tu 3-6 minggu dia dah ada hasil susu. Sebab masih postpartum kita setiap kali asyik nak cakap postpartum. Tapi betul. Patutnya 3 hingga 6 minggu tu kita dah ada hasil susu. Tapi sebab saya bekerja dalam masa yang sama masa tu kan, jadi bekerja stres kan, ibu-ibu kalau stres kan susu susah nak keluar kan. Jadi so itulah 6 bulan tu lah proses dia. So Alhamdulillah lah, usaha you, ya Allah. Walaupun orang kata tak banyak hasil dia, tak adalah banyak ke apa kan, janji dia ada syarat tu berapa kali kenyang tu kan. Yes, Masya Allah. Tabarakallah. Anak you tu ibu menyusu dia kan. Janganlah nangis. Betul. Ya Allah. Sebab Niki pun baru bersalin anak kira yang nombor 5. Jadi dia masih emotional kan, because this is the thing, the power of mother. Tak tadi I mention semestinya nak kena baby grow in you to be a mother. Mak tu Allah Ta'ala turunkan naluri tu sendiri tau. Tak, tu saya cakap kat aku kan, tak letak anak kandung. Allah Ta'ala letak anak. Jadi anak tu dalam segi apa, anak angkat ke, anak tiri ke, apa ke. So kita ni, amanah kita sebagai ibu tu besar sangat. Yang susu tu pun sebenarnya kan, ini pertama kali saya sharing. So, saya tak share dengan orang yang saya menyusulkan Nelly. Saya tak share dekat orang lain yang saya menyusulkan Nelly ke apa ke, tak. Tapi bila orang bertanya, ya baru saya cerita lah. Tapi ini first time lah saya, orang kata tadi pun Niki dengan Mama pun tak ada tanya kan, so saya share Thank you. Yeah, because it's something that never cross our mind lah kan. Jadi macam thank you for giving this awareness juga. Pasal kalau tidak, I pun ingatkan macam mothers pernah dengar, cuma dia tak dipercakapkan banyak, disebarkan a lot about this. And after this I will do my research, and I'm very interested to know how the process dia, macam mana badan kita ni perempuan ni boleh adakan susu dengan this kind of stimulation. Sebab tu semua saya jumpa dengan doktor pakar sakit puan semua kan, tanya diorang advice macam mana. So
adalah ubat yang dia ada 3 ke 4 jenis ubat. So ada To bring the hormones in and everything lah. So salah satu yang saya ambil tu dia ada side effect sebenarnya. Macam dizziness, rasa mual, macam rasa nak muntah apa semua. So you bayangkan dengan keadaan macam tu, I kerja, I kena handle sampai 15-20 pesakit. And you do it because you're a mother, Nano. There's nothing else. It's just because you're a mother. Yes. I try my best lah. Because you're a mother. Itu you punya goal. Kekuatan. I'm a mother. I need to do this. Betul. And sayang you kepada Nelly tu ikhlas. Pasal betul. Ikhlas sangat. Mothers like you is much needed in this world. Yang ikhlas jaga anak special macam gini. Allah Ta'ala je yang boleh balas budi baik you, Nano. Betul. What a session. Tapi ya Allah, betul. I'm really grateful kita cross path. Allah temukan kita hari ini and berikan ruang untuk Nano share her journey with us dengan giving more awareness to people out there. We really need this lah. Okay, tak boleh nangis banyak nanti batal puasa. Saya tak puasa, saya breastfeeding tapi you. Okay, thank you so much Nano for being here and sharing this amazing journey dengan kita. Okay, terima I'm so kasih. sorry lah buat. Tak mau lah. Betul. Really honored to have you around. We are really honored to all our guests yang sudi datang to share moments dengan kita. Strong mothers. Betul. Okay, thank you everyone. We will see you in the next episode. Thank you, Nano. Thank you. Terima kasih. Bye.